Harox. 800,000 follower. Dahsyat. Saya dengan Harox ni taklah sama. Tapi 10 tahun lepas, saya muda lagi walaupun muka tua. Korang hajar Saya 32, 10 tahun lepas saya 22. Saya di UKM, Universiti Kebanggaan Malaysia. UKM, masa tu saya rapat dengan Vice Chancellor saya, Profesor Dr. Sharifah. Masa tu Prof saya didatangi oleh saya, VC saya kata, Prof, saya ada tawaran untuk masuk pencetus ummah. Umur 22. Prof kata kat saya, Rahmat, pernah dengar poem The Road Not Taken? Pernah dengar? Oh, tak pernah? Tak pernah. Jangan bagi saya baca. Sebab kali terakhir saya nyanyi, kali terakhir saya baca, itulah kali terakhir saya dijemput. Teruk sangat bunyi dia. Aku tak dapat retake exam. Ya. Poem The Road Not Taken, Prof Sharifah minta saya, Vice Chancellor saya pada waktu tu, untuk saya fahami bahawa ada jalan-jalan yang perlu kamu lalui berbanding dengan jalan orang lain. Maka 22 masa tu umur saya tidak dapat kejar GOT, graduate on time, hanya kerana masuk pencetus ummah. Dan seorang lagi tak nampak GOT ataupun tak dapat untuk meneruskan pelajaran seperti orang lain adalah saudara Haris ataupun Harox. Rox, 10 tahun akan datang kamu mungkin akan jadi orang yang lebih besar. Tapi untuk buat masa ni, pengalaman kamu sebagai anak muda, mahasiswa. Janganlah nampak sangat, Rob. Jangan gementar sangat. You need a hug. Harox, saya tak kenal dia sebelum misi. Tapi kami ditakdirkan pergi Sepanyol sama-sama. Saya pelik dengan nasib Mamat ni, yang kapal dia asyik rosak. Sehingga kan saya rasa mungkin dia Mossad. Asyik rosak kapal Mamat ni. Suwe sungguh. Rox, kisahkan pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan dan barangkali ada yang saudara mahasiswa-mahasiswi boleh ambil pendapat ataupun boleh ambil pengalaman kamu sebagai pedoman. Tepukan untuk Rox.